Salam semua sahabat. Dalam video kali ini saya nak berkongsi satu benda yang sangat penting lah kalau kucing anda sakit untuk anda buat, iaitu memberi kucing susu kucing. Cuma dalam video kali ini saya nak berkongsi cara saya punya cara bagaimana saya buat untuk kucing saya. Yang mana dalam video saya yang lepas-lepas saya ada kongsikan kalau kucing sakit ini anda beri susu kucing sekali sehari 3 ml sudah cukup, walaupun dia tak nak makan apa semua sudah cukup. Dan kali ini saya nak ajar cara bancuh dia lah yang mudah dan tidak memelingkan kepala anda lah, dia macam ni ya. Jadi pertama sekali apabila kucing sakit, saya akan pergi kedai lah beli susu kucing dalam 2 paket macam ni. Sudah cukup, anda tak perlu beli yang besar, dia membazir saja. Ini pun lebih lah, biasanya kalau saya kucing sakit ni dia akan lebih lah ya. Dia tak sempat habis pun dua paket ni. Dia sudah dah baik dah lepas tu. Jadi cuma dalam video kali ni saya nak berkongsi cara untuk bancuh dia. Jadi dia senang saja ya. Saya beli tu, saya akan letak dalam bekas kecil lah biasa, tapi saya nak tunjuk saja lah. Tapi ini mana saya punya gunting ya. Okey, sekejap ya, saya nak ambil benda ni. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan semua, anda masukkan dalam bekas yang kecil, anda boleh beli di kedai RM2 ke Eko ke apa benda. Seloknya bekas yang tidak elok sinar. Bekas yang tidak elok sinar lah, yang tidak dapat dilihat apa benda dalam tu. Sebab apabila cahaya matahari, cahaya masuk ni dia mudah rosak ya, dia cepat rosak. Susu tu kalau cahaya matahari atau cahaya tu masuk dalam susu tu lah. Jadi anda kena beli bekas yang kalau boleh yang tidak elok sinar ya. Okey, itu lepas tu cara bancuh dia senang saja. Kalau cara saya lah, insya-Allah dia sudah cukup ya. Anda janganlah anda bimbang pula kucing. Saya cakap kucing minum susu 3 ml sekali sehari saja, anda kata macam tak cukup lah. Sebenarnya dia cukup. Okey, baik. Jadi cara bancuh dia senang saja. Anda kena ambil air suam lah. Macam saya ni, saya ada Electrova punya apa benda ni yang saya cerita dalam video saya yang lepas tu. Senang saja, saya masukkan air, saya tekan setting susu, dia akan panaskan sekejap untuk suhu yang sesuai untuk susu ya. Kalau anda belilah yang dia memudahkan hidup anda. Jadi saya akan ambil air ni lah, masukkan dalam bekas, dalam apa benda bekas lah. Okey, baik, mantap. Anda masukkan dalam bekas tu. Pertama sekali anda ambil susu tadi, dia senang macam saya sebut tadi. Macam saya guna ni, saya guna 1 tablespoon ya. 1 tablespoon yang biasalah ya. Ni 2.5 ml. Dia punya isi padu apa benda 2.5 ml. Isi padu apa benda ni? Sudu lah. Tuh, dia ada nampak tak ke tidak ya? Nanti sekejap saya. Okeylah, tak apalah. Ada 2.5 ml ya. Ada tak nampak tu, tapi saya nampak lah. Jadi cara dia anda ambil senang saja. Anda ambil satu sudu macam tu ya. Isi padu ni 2.5 ml ataupun 1 tablespoon lah. Lebih kurang macam tu ya. Anda masukkan dalam tu. Kemudian anda ambil air suam ni 2 kali. 2 kali air suam. 1 2. Lepas tu anda kena lah buat macam ni ya. Anda kena bagi dia betul-betul hancur. Betul-betul dia lumat lah, dia betul-betul dia bercampur.
Jadi ini apabila kita buat ni, dia dalam 3 ml lah lebih kurang macam tu lah ya. Cukup lah ya untuk kucing sekali sehari. Kalau kucing sakit, kalau kucing tak sakit, tak payah lah. Kita dah goyang-goyang sampai lumat ni ya. Okey, mantap lah, lebih kurang macam tu. Jadi ini dalam 3 ml lah. Anda suap guna picagari 1 ml lah. Anda jangan suap guna picagari 2 ml. Dia susah, dia akan terkeluar daripada mulut kucing sebab dia banyak sangat itu suap tu. Dia terkeluar lah, jadi membazir ya. Anda kena guna picagari 1 ml. Jadi sebab dia sikit, dia akan, kucing tu akan mudah telan lah. Dia akan telan benda tu. Anda dongakkan kepala dia tu, anda masukkan dia 1 ml ni, dia mudah telan. Lepas tu anda dalam 2-3 kali ke sampai habis lah. Anda kena buat 2-3 kali ni sampai habis ni, insya-Allah sekali sehari. Kalau kucing tak nak makan, dia sakit, sudah cukup. Anda jangan bimbang lah dia tak cukup apa semua, dia sudah cukup. Sebab kucing ni dia bukanlah jenis perlukan kepada makan yang banyak. Yang kita makan banyak tu sebab dia manusia yang bagi ya. Pada habitat asal dia tak makan banyak pun dia dapat hidup, dia tak ada masalah. Jadi 3 ml macam ni sekali sehari. Kalau kucing sakit tak nak makan, sudah cukup. Selebihnya anda bagi ubat-ubat kucing lah, macam air renehan, rumput-rumput, apa benda yang saya kongsikan dalam video saya, ataupun sebarang ubat lain. Okey, baik. Lepas tu saya nak kongsi juga cara yang apa benda. Okey, kejap ya. Saya nak kongsikan cara bagaimana anda nak campur dia dengan ubat lain. Dia ada cara dia juga ya, macam mana ya. Sekejap. Okey, baik sahabat semua. Kali ni saya nak tunjuk pula cara anda bagaimana sebenarnya memang anda boleh campur susu kucing tu dengan ubat kucing. Dengan ubat yang macam saya kongsikan dalam video saya yang lepas. Anda nak campurkan dengan contohnya apa benda, air renehan, daun semalu ke atau sebagainya. Nah, kali ini saya nak tunjuk contoh. Inilah saya punya air rendaman deras kemuning hitam macam saya ada kongsikan dalam video saya yang lepas. Memang sangat-sangat mujarab lah, insya-Allah. Memang dia sangat powerful kalau kucing ada jangkitan apa semua. Dan dia mudah sebab kita letak sahaja dalam ni, kita masukkan air, lepas tu biar sahaja sampai dia berwarna tu, kita boleh bagi kepada kucing. Dan ini dia tak ada masalah dengan dia tahan lama atau tidak, sebab memang dia tahan lama. Yang ni saya rasa dah setahun dah rasanya, hampir setahun lah. Dia tak ada masalah ya. Dia tahan lama, jadi dia senang lah, itu saja sebab dia senang. Okay. Macam ini pun yang saya guna hari tu untuk kucing saya yang bernama Stokin tu. Dia sakit ya. Saya ingat dia dah nak mati dah ya. Kalau dia memang macam kucing yang dah nak mati dah ya. Tapi sebab saya rawat dia, insya-Allah, sebab saya rawat dia tu, dia kembali pulih lah ya. Dia kembali, dia sakit apa tu, dia jangkitan pada dalaman dia lah, mata apa semua, sampai dia merah mata dia, merah sangat mata dia tak nak makan apa semua, dia menyembunyikan diri, dia macam kucing nak mati lah. Kalau anda biasa lama membeli kucing, anda tahu macam tu. Tapi sebab saya rawat ni, sebab saya rawat guna ni, dan juga saya rawat guna air campuran stevia, saya campur dengan susu macam ni lah. Saya nak tunjuk tu saja, saya nak tunjuk dia. Anda boleh campur dia. Mana susu saya tadi? Okey. Anda macam tadi, anda sama. Susu tu anda ambil satu saja, jangan banyak-banyak lah. Satu saja. Lepas tu, tapi kali ni air dia kita satu saja. Lepas tu, ni ekstrak dia ni memang pekat gila lah ya. Sebab saya lama dah ni, setahun lah rasanya ni. Ambil sikit lah ya. Okey, ambil ni sikit. Apa benda tadi saya sebut. Lepas tu
Sikit lagi lah, ni sikit ya. Lepas tu kita ambil ni air ni sikit lah, ni separuh ubat tu, separuh ni. Itu maksud saya. Ataupun anda stevia ke apa benda lah, air ini handang semalu ke rumput mata lalat ke apa benda, boleh semua. Macam tadi juga ya, anda buat. Jadi saya macam hari itu, saya kucing saya yang bernama Stokin tu, saya buat macam ni dalam beberapa hari saja, dalam seminggu saja rasanya. Tak banyak, saya tak banyak kali lah saya bagi ni, seminggu saja ya, dah baik. Daripada kucing yang macam nak mati. Memang dia nampak dahsyat lah kucing tu ya, mata merah, jangkitan teruk lah, apa benda pun saya tak tahu, sebab dia tiba-tiba sakit hari itulah. Sekarang dah okey dah. Dalam tak sampai seminggu saya rasa saya bagi macam ni lah. Saya tak ada bagi makan apa semua, sebab dia memang tak makan ya, memang tak makan. Saya bagi susu kucing macam ni saja sekali sehari. Saya selang-seling kadang-kadang saya guna ni air teras ni. Lepas tu saya selang, kalau contoh hari ni saya bagi air teras, esoknya saya bagi stevia. Itu saja, seperti saya selang-seling macam tu saja. Dalam seminggu rasanya buat macam tu. Lepas tu okey, dia datang, selera makan dia beransur-ansur, dia semakin baik tu dia okey lah ya. Jadi sebab tu saya cakap, kalau anda beli 2 paket ni pun sudah cukup. Anda jangan beli banyak-banyak, anda beli 2 paket saja cukup lah. Okey, baik, macam saya sebut tadi, contoh saja ya. Ini sekali sehari. Kucing yang besar lah saya cakap ni, kucing yang besar, yang dewasa 3 ml lah lebih kurang ni, sekali sehari. Anda guna pencengkari saiz 1 ml supaya dia telan lah, sebab benda ni dah macam tak banyak. Lepas tu kalau anda guna pencengkari 2 ml tu, dia terkeluar, dia tertumpah. Jadi membazir, dia tak masuk mulut, dia kena buat lain, bagaimana menyusahkan anda pula ya. Jadi anda guna yang 1 ml ni sesuai, dia mudah telan lah. Cuma anda kena buat 2-3 kali tu saja, sekali sehari. InsyaAllah inilah cara yang saya amalkan sekian lama. Ada masalah apa, kucing semua okey lah ya. Dia akan beransur-ansur datang selera makan dia. Anda tak perlu bimbang lah dia tak cukup apa semua. Sebab macam saya sebut tadilah kucing ni bukannya macam manusia. Dia jenis binatang yang boleh makan sikit, dia boleh macam mana, dia makan sikit dia dah boleh survive. Itu maksud saya binatang ni, binatang kucing ni. Sebab itulah anda tengok kucing yang terbiar di luar sana, yang liar, dia hidup saja ya. Tidaklah kita diberi makan seperti kucing yang kita bela ni, makan banyak kucing yang kita bela ni. Tapi kucing liar tu, kucing yang dalam hutan apa semua, dia boleh hidup. Harimau apa benda binatang, walaupun dia makan sikit, jarang-jarang sekali dia dapat tikus, dapat tupai, dapat. Kadang-kadang biasanya rasanya dia makan serangga saja. Kalau kucing yang jenis dalam hutan, yang kucing yang inilah yang liar, tapi dia boleh hidup sebab memang dia spesies yang tak banyak makan. Jadi anda jangan bimbang dia, anda suap 3 ml sekali sehari, anda jangan bimbang, dia sudah cukup, dia penuh, sebab dia penuh dengan protein ya. Ini susu, sebab tu saya sebut susu, dia penuh dengan protein, dia padat, jadi tak ada masalah ya. Jadi macam tu sahajalah.